Sepanjang 3 kali juga proceeding, 3 kali juga bila datang. Seperti kamu maklum, sebagai wanita luar biasa, terima kasih kerana turut bersama dan saya menghargai sokongan dan dorongan beliau. I truly appreciate it. And let's not forget, wanita besi di sebelah saya, my mom, yang bukan setakat 3 kali, dia daripada tahun 2020 lagi. She's a true fighter sampai bila kena siasat dia cancer, dah recovered. 2 kali cancer. 2 kali cancer survivor. So kalau nak tahu mana saya dapat semangat untuk berlawan ni, you looking at the lady next to me lah. Okay, Mama mungkin boleh nak cakap sikit. Apa yang saya ingin katakan ialah saya ucapkan banyak terima kasih atas sokongan semua dan doa-doa yang diiringi. Tak dapat nak dikatakan sebagai seorang ibu dan melihat perjuangan anak saya, Syed Saddiq, saya harap ramai lagi anak muda yang akan serta sama-sama berjuang untuk kebenaran. Dalam suasana yang penuh emosi, ibu kepada YB Syed Saddiq dilihat menahan sebab selepas keputusan rayuan terhadap kes anaknya sekali lagi ditangguhkan. Wajah tenang beliau jelas menyembunyikan kegusaran di hati seorang ibu yang tabah. Namun di saat genting ini, kehadiran insan-insan tersayang seperti Bella Astilah dan ahli keluarga memberi kekuatan luar biasa buat YB dan ibunya. Bella bukan sahaja hadir, malah sentiasa berada di sisi dengan semangat dan senyuman yang menenangkan. Sokongan padu ini membuktikan bahawa dalam situasi sesukar mana pun, kasih sayang dan setia kawan masih wujud dan amat bermakna. Apa update, Jay? Okay, 5 ke 10 minit, kejap lagi YB akan datang. Okay, terima kasih. Okay. Dah settle ke? Isi ke? Isi dia lagi. Lagi berapa minit ke? 10 minit. 10 minit. Okay. Sorry. Sorry. Tolong zoom out. Okay guys. Semua okey? Eh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, Ibrahim Barakah, Sat Sri Akal. Terima kasih kepada rakan-rakan media kerana sudi menunggu dan sentiasa bersama dah berhari-hari. Jadi maklumkan sebentar tadi bahawa pengurusan kes ini akan dibuat pada minggu depan untuk ditetapkan tarikh bagi keputusan rayuan. Cuma tadi kita dah dengar hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pembelaan. Saya nak rumuskan semudah yang mungkin lah. Pertama sekali, bagi pengeluaran dana armada berjumlah RM1 juta dan jelas tidak ada 1 sen pun diambil oleh saya pergi ke akaun saya atau dibelanjakan untuk tujuan peribadi, tetapi dibelanjakan bagi program-program kebajikan parti. Dan bagi charge kedua, ketiga dan keempat, di mana ada kata bahawa RM120,000 masuk ke akaun saya dan selepas itu RM100,000 masuk ke akaun ASB. Tadi kita sendiri sudah dengar bahawa sebelum fundraising dinner itu dibuat pun sudah ada pengeluaran duit saya sendiri daripada ASB akaun saya untuk tujuan perbelanjaan kempen, dan pada masa yang sama dengan bukti-bukti resit yang jelas bahawa saya telah pun membelanjakan melangkaui RM170,000, melebihi RM120,000 yang telah pun kita berjaya fundraise. Itu ringkas sajalah, tetapi akhirnya sebagai salah seorang yang menghormati sistem perundangan negara, kita meletakkan kepercayaan di atas institusi kehakiman dan hakim-hakim yang tadi sudah mendengar rayuan kami. Setakat ni alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Saya berhutang budi kepada mereka di luar sana yang sentiasa memberikan doa, sokongan
yang tidak putus-putus, sampai ada yang buat baca Yasin semalam secara atas talian di TikTok, Facebook, Instagram. Saya terhutang budi. Terima kasihlah. Saya hanya merupakan salah seorang insan yang ingin menuntut keadilan di mahkamah untuk membersihkan nama saya, untuk memulihkan integriti saya sebagai salah seorang yang menciptakan sistem perundangan negara dan menghormati institusi kehakiman negara. Inilah jalan terbaik untuk membersihkan nama saya. Terima kasih. Keputusan ditemukan bila YB? Keputusan untuk There will be a case management on the 24th of this month. And the case management, the court will fix a decision date. Parties will attend via Zoom, and the court will give us a date that is suitable to all parties. YB dari keputusan itu, YB bersedia tak apa saja keputusan sama ada berpihak ataupun raya diterima ataupun raya berpihak, YB bersedia tak tarik yang akan dilakukan. Sejujurnya saya sudah bersedia sejak tahun 2020 lagi, 5 tahun yang lepas. Apabila saya membuat keputusan yang berprinsip untuk terus menegakkan keadilan, tidak berpaling tadah berkenaan soal serompak hati, tidak menukar soal prinsip, apabila berkali-kali ditawarkan jalan keluar yang mudah supaya tidak dituduh. Daripada masa tersebut pun bila saya lawan, my conscience is clear. I was already prepared for the worst or for whatever is to come. Kerana mesti saya tekankan pada sidang media tak awal sebelum saya masuk ke mahkamah ini, saya hanya sekadar kenderaan kepada aspirasi rakyat, and I'm here to dedicate myself for the cause of justice and development of the country. I love this country more than my own life, and I'll do whatever it takes to make this country a developed country. Dan saya agak yakin bukan saya seorang. Tadi pagi saya dah kongsikan jasa arwah ataupun Allah Yarham Tun Abdullah Badawi, bagaimana beliau berjaya membangunkan ataupun mempertahankan institusi kehakiman negara. And I hope to do in the smallest of ways my own contribution for the country. Saya sudah bersedia, and I will do whatever it takes to fight for justice. From starting dari rayuan itu digelar, starting from 19 and 20 and today, so YB berkonsultasi dengan proceeding kes selama tiga kali lagi, tiga kali bersidang di Mahkamah Raya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, walaupun ada penangguhan sebulan yang berlaku kerana pihak penawar raya saya tekak, tapi yalah, saya menghormati isu kesihatan ni kadang-kadang di luar kawalan kita, dan saya telah mendoakan supaya dia cepat pulih. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik. Sebab itu saya meletakkan kepercayaan ke atas institusi kehakiman, dan nasib dan takdir saya Allah Subhanahu Wa Taala saja boleh menentukan. YB, how do you feel this decision would impact those youth leaders who want to become politicians? I mean, if there's one thing I'd like to leave an impression on, in being someone who's young, that when we're young, we must be daring enough to take risk. We should not sell our soul and principles too early when we are put under immense duress and stress. When you push to the corner, you don't just simply kowtow to those in power. If anything, I'd like to send a message that fighting the good fight is worth it. That not picking the easy way out is worth the fight, because in the end, the last thing which you want, being someone who's young, is to abandon your principles for an easy way out, which in the end sets a horrible precedent for other young leaders who come into politics. So if there's one thing I'd like to impress on young people of Malaysia, this country is worth saving, it's worth fighting for, and the reforms must be based on institutions, because institutions outlast personalities, leaders and parties. YB, saya ni dari Pertubuhan Kebajikan Ibu Bapa Tunggal Kanak-kanak Muda Remaja. Lepas tu, sebelum ni pada 3 hari bulan April, saya ada WhatsApp kan YB pasal cadangan pindaan kepada undang-undang yang sangat mustahak, lepas tu dapat mengharumkan nama Malaysia kat dunia ni. Yang ni boleh ke kalau YB bagi apa-apa komen terhadap? Itu saya kena baca dulu sebab saya pun tak pasti. Jack kalau boleh tengok, takut nombor salah pula. Sebab tengok display foto macam display foto lain. Nanti Jack, ni Jack di sini. Oh Jack, okay, sorry. Sebab saya nak komen pun saya tak pasti tentang apa. Terima kasih. YB. Mungkin kata-kata buat rakyat Malaysia yang sentiasa menyokong YB. Ya, sejujurnya saya turut hutang budi kepada rakyat Malaysia yang berbelah bangsa, agama, tua dan yang muda, yang tak putus-putus mendoakan supaya keadilan menang. Semalam saya lihat ada yang sampai adakan online di TikTok untuk baca Yasin, ada yang ke masjid-masjid untuk anjurkan sendiri tanpa saranan saya pun mereka lakukan sendiri. Dan perkara ini sejujurnya memang sedikit sebanyak I feel indebted lah. Saya betul-betul berhutang budi
which just shows the power of Malaysians. Walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan mereka bersua muka, tetapi mereka merasakan perjuangan itu lebih besar daripada seorang Syed Saddiq, tetapi ini untuk rakyat secara keseluruhan. So thank you very much, and I'll do whatever it takes to make this country a great country. YB pun sepanjang 3 kali juga proceeding, 3 kali juga bila datang. Saya seperti kamu maklum, sebagai wanita luar biasa, terima kasih kerana turut bersama, dan saya menghargai sokongan dan dorongan beliau. I truly appreciate it. And let's not forget, wanita besi di sebelah saya, my mum, yang bukan setakat 3 kali, dia daripada tahun 2020 lagi. She's a true fighter sampai bila kena siasat dia cancer, dah recovered. 2 kali cancer. 2 kali cancer survivor. So kalau nak tahu mana saya dapat semangat untuk berlawan ni, you looking at the lady next to me lah. Okay, Mama mungkin boleh nak cakap sikit. Apa yang saya ingin katakan ialah saya ucapkan banyak terima kasih atas sokongan semua dan doa-doa yang diiringi. Tak dapat nak dikatakan sebagai seorang ibu dan melihat perjuangan anak saya, Syed Saddiq, saya harap ramai lagi anak muda yang akan serta sama-sama berjuang untuk kebenaran. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Thanks a lot, sir. See you. Bye-bye. Tetapkan tarikh bagi Dapat sikit, dapat. Sini, 0.5. Okay. Alright. Ready kat sini, Ready kat sini, Ready. Kau put the camera. Thank you.
Tes. Okay guys, itu sahaja perbicaraan tahun ni, astagfirullahaladzim, sebentar tadi. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.